Hitam je. Mana je. Apa expectation kau time tu sebagai sales engineer? Maksudnya kau fikir involve dengan mesin ke macam mana? Tu je. Ke kau tak terfikir pun kau kena berniaga ke? Aku tak terfikir dah. Frankly speaking, aku tak tahu pun sebenarnya. Aku kerja, datang office, cukup bulan dapat gaji. Okay. Itu je aku fikir. Okay, faham. Okay, sampailah ada satu masa tu bos aku macam nak buang aku tau. Okay. So aku memang tak boleh buat sales lah. Tak ada langsung. Okay. Okay, aku minta tukar pergi ke technical side. Alright. Okay. Technical side aku buat daripada 2017 bulan 8 sampai sekarang. Oh, agak-agak 10 tahun. Ni tahun ke-8 aku kat company tu. Okay. So itu je lah sebenarnya company legit yang aku pernah kerja. Okay. Okay. So okay macam ni. Sebab aku daripada chemical engineering. Okay. Benda ni jual barang elektrik tau. Okay, faham. Jadinya still kena menjual lah. Still kena menjual juga. Tapi sekarang manakala aku kat technical, aku dah tak involve dengan sales. Okay. Okay. Aku punya part adalah